Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak review Volkswagen Sirocco 1.4 TSI. Aku guna kereta ni dalam 2 bulan lebih dan aku guna sebagai kegunaan harian lah. Aku pergi kerja, balik kerja, aku ronda, aku pergi jalan-jalan, aku pergi melancong dalam negara lah. Maksudnya kita bawa ke, setakat ni tak banyak lah. Setakat ni hanya pergi KL dan Ipoh macam tu lah, baru sekali dua macam tu dalam masa 2 bulan lebih ni lah. Cameron Highland ataupun jalan berbukit yang tinggi belum pergi. Tapi kita nak review penggunaan minyak dia mungkin, ataupun sesuai tak kereta ni untuk harian, apa masalah-masalah dia yang aku dah hadapi, apa benda yang aku repair, aku yang dah buat yang rosak kan, berkenaan dengan enjin dia ke ataupun part-part dia ke, harga-harganya aku tahu, aku akan bagi tahu sekali lah. Okay, so untuk kereta ni tahun 2013 1.4. Sebab 1.4 ni banyak isu kan berkaitan dengan enjin dia, berkaitan dengan gearbox dia, mechatronic dia. Jadi aku akan cuba terangkan sikit-sikit apa yang aku dah buat, apa yang aku dah lalui, dan part-part ataupun servis yang aku dah buat lah dengan nilai-nilai tertentu. Dan nilai tu mungkin tak sama dengan semua orang, dan part yang aku dah pernah rosak tu mungkin orang lain tak pernah rosak. Jadi aku just ataupun aku cuma bagi tahu apa yang aku dah lalui. Okey, ini modifikasi luaran ni aku dapat sebenarnya kebanyakan daripada owner lama. Aku tak buat apa sangat, semua aku kekalkan daripada owner yang lama punya part-part yang dah dia buat lah. Sport rim, cuma aku tambah lips depan dengan lips kiri kanan, dan aku tukar spoiler. Asal dia spoiler owner lama pakai spoiler R, jadi aku lebih minat spoiler yang ada kaki macam ni lah. So aku tukar, tapi spoiler pun belum buat habis lagi, cover ni pun belum ada lagi. Okay, ini dari bentuk luaran dia lah. Dan bagi siapa yang tak pernah tengok, ni adalah luaran Sirocco yang kita dah tambah sikit-sikit, ada lips, ada modified sikit-sikit lah. Okay, tapi tak banyak sangat. Sebenarnya kereta ni kereta compact yang sedap lah, sedap untuk dibawa untuk harian kan, pada akulah kan. Penggunaan minyak pun tak parak sangat, sebab 1.4 je. Cuma kebanyakan orang takut nak ambil 1.4 ni, banyak masalah kan. Itu tak berani nak cakap. Mungkin memang banyak masalah untuk model 1.4 ni kan. Jadi itu menyebabkan ramai orang takut nak ambil 1.4. Ramai orang lebih memilih 2.0. Sebelum Sirocco ni aku tak pernah pakai Volkswagen. Cuma pernah pakai BMW 1 Series. Sebab aku suka kereta-kereta yang kontot-kontot hatchback macam ni, sebab sedap bawa dan senang nak pergi mana. Okay, kita masuk tengok bahagian dalam sikit, sebab tak ada modify apa pun. Okay, yang antara menyebabkan aku pilih Sirocco ni sebab dia frameless lah. Dia tak ada bingkai untuk tingkap dah. Kereta sport nampak macam ala-ala sport yang mahal kan. Aku suka yang kita yang macam tu lah, yang tak ada bingkai tu. Okay, ni bahagian dalam Sirocco. Masih standard. Telah capai perbatuan 134,000. Okay, penggunaan minyak pun okey pada aku sebab sisi yang agak rendah. Okay, bahagian belakang ni ada 2 seat, cuma kurang sesuai kalau untuk perjalanan jauh lah. Aku rasa macam kurang selesa sikit. Tapi untuk 2 memang boleh duduk dekat belakang tu. Okay, macam anak aku selalu duduk belakang lah seorang kan. Tu tandanya ada isteri ataupun ada girlfriend. Itu adalah tanda-tandanya. Kalau mana-mana orang yang masuk kereta yang ada tanda kasut tu, sedarlah tuan kereta tu dah berpunya. Okay, yang ni untuk part first lah. Okay, part yang seterusnya ni mungkin aku akan tunjuk test drive. Kita nak cuba bawa, kita cuba dengar bunyi, dan kita cuba terangkan lebih lagi tentang apa benda yang aku dah buat dekat kereta ni, dan apa masalah yang aku dah hadapi dekat kereta ni yang aku dah selesaikan. Ok,
Okey, ada banyak jugalah. Okey, banyak juga isu yang aku dah selesaikan. Bukan selesaikan, hanya aku dah hadap dan terpaksa lah kena buat selesaikan masalah tu kan, dengan kos-kos yang tertentu. Okey, aku akan sambung untuk video yang seterusnya lepas ni. Okey, thank you.